Hari ini masuk hari keempat kami di Sabang. Bermakna kami dah 5 hari berada di bumi Aceh. Pengalaman menginap di Freddy Sumur 3 ini memang akan menjadi kenangan yang indah buat kami sekeluarga. Hala tuju kami pagi ini adalah ke lokasi penginapan seterusnya yang tak jauh dari tempat kami menginap sekarang. Tapi sebelum tu kita sarapan pagi dulu di Freddy Sumur 3 sebelum kita bertolak. Okey, selesai. Kita dah selesai makan. Sekarang pukul berapa lah? Pukul 11 kot sini. Pukul 11.40 dekat Pukul 12 lah sini. Dekat Freddy Santai Sumur 3 ni bagi aku lengkap lah segala-galanya. Bilik pun selesa apa semua. Bilik kita ambil tu pemandangan laut. Memang best. So kalau korang nak makan pun kafe ada lengkap. Semua jenis makanan ada. Dimsum lah, ayam bakar lah apa semua. Goreng-goreng semua ada. Dari segi keadaan tu kita tak kisah. Keadaan tak semestinya nak kena kita duduk dekat tempat yang mewah ke apa ke, tak perlu kan. Walaupun homestay yang kita pilih tu berlantaikan kayu kan, nampak macam rumah kampung, lagi kita suka. Kadang-kadang di bilik tak ada aircon, kipas je. Nice lah, kita rasa macam terhibur kan. Kita rasa santai macam tu lah. Kita pergi ambil beg, kita dah check out ke lokasi seterusnya. Oh, let's go. Tadi kita pergi letak baju dulu kat Dobi kan. So biarlah, jadi kita ni lah, kita tinggal lah baju tu. Kita pergi tempat baru dulu. Pukul 5 lagi baru payment. Pukul 5 macam kan? Tak, Dobi ni dia express, dia boleh ringkan. Mahal banget Dobi. Sebab apa mahal? Sebab baju kita basah, berat dengan pasir pun semua cukup. Memang timbang berat lah. Okay, tadi seorang kan. Tengok ada isi penuh lah tu. Isi penuh buat isi penuh baru kita jalan. Okay, lokasi yang kita nak tuju ni tak jauh, lebih kurang 550 meter daripada Freddy Santai Sumur 3. Lagi nak sampai no. Aras. Mana Aras? Jalan, tuju jalan. Mana? Sini. Terus lagi ya. Sini. Sini. Kan? Terus situ. Oh dah sampai. Dah sampai je. Tak jauh. Redo. Oh, Redo. Oh, tu lah Redo. Kita dah sampai dah. Mau bau. Okay, kita dah sampai dekat Redo punya homestay. Betul. Okey lah sebab agak Ke reception ni reception ni macam kena reboot ke tu. ribut. Dengan pintu tercabut apa semua. Ada ni. Masih beroperasi ke atau tak ni? Duk kot tak kosong. Cuba ke sana. Kosong apa ni? Ya, reception ni ada apa? Ada tak? Sini kan? Ada orang ni? Ada orang tadi. Betul ni. Nanti. Kenapa dia tak betulkan pintu tu? Pasang roda dua. Lu dalam orang tu. Pintu dia tercabut. Mungkin dia tak sempat repair apa. Kita positive thinking lah. Jom. Okey, tadi. Oh macam aku cakap lah, macam mana pun keadaan homestay yang kita tempah tu kita akan terima. Walaupun dia buruk, tak semestinya kita nak yang modernnya kan, supaya kita dapat merasai keadaannya. Awal lagi? Check-in pukul 2. Sekarang pukul 12. Tapi boleh ada dedek-dedek kat bawah ni. Tak apa, boleh lah, sempat lah dia betulkan pintu tu. Jom. Memandangkan pukul 2 baru kami boleh check-in, kami ronda-ronda dulu melihat rumah-rumah kampung yang terdapat di kawasan ni.
Okey, alhamdulillah. Jom. Tengok apa ni. So kat sini tempat penginapan kita untuk malam ni. Oh, layan juga tempat ni. Santai, ya, tenang je. Buah pokok, ada buai. Dia buai. Okey, jadi ni lah bilik kita. Alhamdulillah. So ada balkoni, pemandangan laut. Jom, tadi kita dapat lagi satu bilik lagi. Bilik ni betul-betul macam rumah kampung. So daripada atas ni bang, layan. Dulu kunci kot, kunci tak dapat lagi. Lihat dia tengok kunci. Rasa macam duduk atas pokok. So kita masuk tengok. Yang ini lagi best guys. Alhamdulillah. Suasana rumah kampung. Lengkap, aircon ada apa semua, pemandangan pun best. Daripada atas ni pemandangan tak ada halang, memang nampak laut semua. Memang layan. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Ayah. Tengok. Sopan nak minum lah. Tu, tandas macam biasa. Atas layan bilik dia. Kayu. Dia kayu tu best tu. Atas terluar sikit kan? Atas macam tu lah. Atas panjat tengok ni syok. Aircon ada, TV ada kan. Puati lah ni. Keluar-keluar tu nampak laut. Macam kita duduk atas pokok kan. Sebelum gelap kita try tengok tu kat tepi laut. Tengok boleh mandi ke apa ke. Bagi budak-budak main air. Mana ni? Ini ke? Aduh, Aras, cepatlah. Upah turun sekali eh? Oh. Boleh ah? Mari kita makan. Boleh. Mencabar. So untuk kita turun ke laut, homestay kita kat atas sana. Sini salah satu jalan yang terdekat untuk kita turun terus pergi ke laut. Dia ada tangga dia, ada tangga.
Weh, Haji, Hani duduk sini cantik ni dekat awak. Dia point Sabang. Jom. Hari pun dah nak gelap. Jom kita balik bilik. Sebelum kita tak nampak jalan nak balik bilik ni. Sebelum hari semakin gelap. Apa ni? Amoro USSI. Kita kena mendaki ni. Jom. Bismillah. Aduh. Cepat. Kenapa? Help me. Ha? Sakit kaki. Tarik naik. Jom. Jom tarik Okey, jom. Hop. Kita. Penat tu. Oh, daki sikit je tu dah mengah. Hai. Ui, lampu dah nyala. Oh, saya pun. Lampu dah ada. Pak siap. Kalau mak masih duduk. Ambil lagi aku tengok baju hempang tu. So, malam terakhir kita di Sabang. Kita ronda cari apa-apa makan ke apa ke. Besok nak balik dah. So, nak balik ke Bandar Aceh. So, malam ni kita ronda lah. Duduk bilik pun tak ada apa nak buat. So, kita ronda tengok suasana malam kat sini. Malam terakhir. Jom kita beli burger. Nampak orang jual burger tepi jalan ni. Biasalah burger Sabang ni. Apa tu? Kebab ku. Kebab durian. Lepas tu kebab durian Oreo. Kebab Indomie. Kebab Indomie mungkin dia buat Indomie kan. Kebab durian tu lah yang pedas sikit tu. Buat lagi 76. Ni yang sama sekali cili. Ya, tomat. Strength. Oh, dia baru kan sekejap. Bisa? Bisa. Okey, terima kasih ya. Ya, burger dia. Sedap oh. Burger Sabang. Tu dia. Apa? Burger dia sama lebih kurang burger kita, tapi rasa daging dia tak sama. Daging dia sedap. Meriahnya.
meriahnya. Macam pasar je apa ni. Dalam perjalanan kami ke pusat Pekan Sabang, kami tertarik dengan satu tapak pesta yang membuatkan kami rasa ingin singgah dan lihat apa yang ada di sini. Dan yang menariknya, sejurus je kami melangkah masuk ke tapak pesta ni, kami seolah-olah dibawa ke zaman silam. Kebetulan kita lalu sini, kita jumpa pasar dia. Jom kita tengok. Mainan-mainan tu, ikan. Oh ni main tangkap ikan apa? Saya ada main lukis-lukis lah. Mama yang dia tengok. Apa tu tangkap ikan yang betul tu? Tangkap ikan tipu ni. Mana? Tak betul. Warna-warna. Tome kecil je. Tome. Tapi abang, Ni yang tabu-tabu tu kot. Yang warna ke apa? Oh, macam tu yang belakang yang tabu tu dekat lukisan tu rasanya. Tengah-tengah tu dia masak-masak ke? Mungkin lah. oh lain ni macam-macam. Apa ni? Besar-besar. Kami tak berkawan. Jangan berkawan kan? Kami tak berkawan ya kan? Berkawan kan? Ya bang. Lagi cari baju aku. Tiket cerita apa? Untuk tiket dia rare kan? Satu tiket satu orang. Jalan lagi ke ni? Kalau kau tengok kaunter tiket ni, kau rasa berada pada zaman bila? Memang rare lah. Cantik lah. Cantik lah. Ui, Sarkes ni dalam ni motor ni ada lagi. Lama tak tengok benda ni. Ui, ada rumah tu. Jom. Tu ni, ui, memang style lah. Ada lagi benda ni kat sini kan. Kita nak masuk rumah tu, jom. Jom. Ya, kita nak try masuk rumah tu. Sky Creative. Asyik. Kat belakang lu Ya. Boleh. Mana laluannya? Belum lagi. Ini awas kepala ya. Oh, masuk sini. Oh ya Allah, tak ada. Oh, kakak belum apa-apa lagi kakak. Oh, arah senang lah. Ada yang tak? Ayo, hidup kakak. Aduh. Tengok dah Udah. Mana balong? Oi, mak. Jangan tarik baju saya. Tu siapa belakang? Ke belakang ini. Mana ni? Oh, tu dia. Alamak.
masuk bawah lagi ke? Mana tu? Aduh. Cepat. Mana boleh cepat-cepat? Takut. Oh, tu dia. Betul ke ni? Betul. Mana? Balik. Oh, sana salah jalan. Ada jam sikit. Salah jalan. Salah jalan dah. Mana tak nampak? Oi, lemah. Jalan ras. Oh, dia masuk macam mana ni? Buat aman. Sini. Sini. Jangan. Tunggu dia. Jom. Sini, jom. Dah, dia aja. Yuk. Sini Kak. Sana lah. Sini, lain. Ikut. Sana jom. Dia keluar. Kakak lumpuh belakang. Dia lagi. Harap diam ni. Ada diam tak berbunyi langsung. Ada lagi tu? Ada lagi? Ada lagi tu? Ada lagi? Baik. Ada lagi? Ada lagi. Baik. Ha? Ambil. Okey, jom. Boleh? Clear tak? Boleh lah, okey. Bye-bye. Okey. Jom.
sebut pocong dengan Pocong. Ada yang biru ya kan? Wow. Yang biru ni yang paling kecil. RM1. Dia ada biru, dia masih ada biru. Tengok duit Malaysia ni kenang-kenangan. Thank you. Yeah. Terima kasih. Agak lain punya style kan. kita nak buat. Bila kita tengok cerita kat lain, kita datang sini kita dapat tengok sendiri. Tu yang nyanyi setan tu lari tahu. langgar dinding tung. Tumpesan. Dan Itu tim jaga balik. tim kita je yang tahu kan. Hari ni kita layan makan buah pula. Sebelum kita tidur. Kita makan buah dulu. Itu. Ni mau tarik sini. Alah tu nak. Pejam celik, rupa-rupanya hari ini hari terakhir kami di Sabang. Cukup 5 hari kami di sini bermakna dah 6 hari kami jelajah di bumi Aceh. Sebelum balik, ada satu tempat lagi kami nak singgah, tak jauh dari tempat penginapan kami yang diberi nama Ujung Karyong. Apa yang menarik di Ujung Karyong? Ia menawarkan pemandangan lain daripada yang lain dengan hamparan karang hitam yang eksotik, tebing-tebing curam yang menghadap laut serta warna air lautnya yang memantul biru kehijauan di bawah sinar matahari.
Okay, balik. Kita gambar tu. Okey. 10. Oh, tengok gerai dia. Syok kan? Gerai kampung. Bola lah. Cepat pilih cepat. Air. Air apa? Oh, peluk Arah, peluk Arah. Arah peluk. Peluk adik tu pandai. Pandai adik tu. Abang, salam salam. Bagus dia pandai dia peluk Arah. Sini. Peluk. Dekat. Salam salam. Tak begitu, ini adik. Tu balik. Akhirnya selesailah sudah teroka kami di Sabang. Kami terus menuju ke Pelabuhan Balohan untuk bertolak balik ke Bandar Aceh menaiki feri. Banyak pengalaman indah yang susah untuk kami lupakan sepanjang kami berada di Sabang. Jadi, untuk cerita seterusnya, kita bertolak ke Bandar Aceh semula untuk ke tempat-tempat menarik di sana. Jom. Duduk dalam bawah tu. Sebab sini syok orang mandi laut. Kau boleh tahan tu. Lampu. Ada lagi? Ambil lah lemak lah. Lepas tengah menyelam. Dia juga tengah sekali. Ya. Ayo. 1,000 tu. 1,000. Kali. Alhamdulillah kita dah sampai balik dekat Pelabuhan Ulele. So kita nak berak ke homestay kita. Jom. Dah sampai, kita terus disambut oleh kita punya ni dua brother kita. Dua orang dah siap standby tunggu nak jemput kita, nak bawa ke homestay. Jom. Okay, semua tambah.
ini kami tiba di Bandar Aceh. Dalam perjalanan menuju homestay, sempat Abang Iwan menceritakan suasana ketika berjana tsunami menghentam Bandar Aceh 21 tahun yang dengan lepas. tumpukan sampah di sini. Tak sempat lari ya. Korbannya. Ramai. Ramai ratusan ribu. Yalah, tak sempat lari kan. Dia datang cepat kan. Ya, datang cepat air tu. Jadi kan kayak mana mau lari orang. Udah apa nama antrinya padat dah. Orang tu mau lari ke dataran tinggi. Ada yang ditabrak, ada yang terlindas. Aduh, Lari ke dataran tinggi pun jauh kan. jauh ke sana, ke Matai namanya. Saya ngungsi di Matai, di TVRI. Di kota ni lah banyak yang meninggal orang. Karena tak bisa lari lagi mereka. Antara yang terselamat, benar yang selamat masjid kan. Ya, tapi ada juga yang masjid tenggelam tapi nggak hancur. Rata-rata masjid tidak hancur. Rata-rata tuh semua masjid tidak hancur. Kuasa Allah. Padahal di samping-sampingnya pada hancur semua. Ada tuh masjid yang tinggal satu tuh waktu tsunami saya kasih nampak. Itu banyak selamat. Di situ kan itu pun aneh kali ininya ceritanya. Bukan cerita, memang nyata. Jadi airnya tuh tinggi. Tapi kalau udah di halaman masjid itu berputar-putar, dia tidak masuk di dalam. Aneh. Itu kuasa Allah Sedangkan mobil-mobil aja bisa dilewati pagar masuk ke dalam itu, tapi airnya tidak masuk ke dalam. Berputar-putar gitu, pusing-pusing airnya. Itulah tuh kuasa Allah tuh. Orang Cina banyak selamat di situ. Ada masuk Islam. Siapa yang tengok kejadian tu Masuk depan Islam mata dia. memang masuk Islam lah. Banyak maksudnya orang tu udah ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada video tuh. Ada video tuh di jejak tsunami ya. Jejak tsunami. Parah, ngeri pokoknya. Kemarin ini aja ambil. Kita dah sampai Muawah Homestay untuk kita duduk selama 2 hari. Jom. Dia kata kunci ada dekat pintu, dia kata. Masuk je dia kata. Tadi rumah orang, salah tempat dah. Assalamualaikum. Selesa. Ini baru betul. Dulu agak dah tu. Anu tipu je. Dia baru betul. Betul. Ni baru betul. Mana bang? Alhamdulillah. Wah, pilih air pada. Ada tempat untuk kita memasak. Sini tempat masak-masak. AI. Lumayan keren. Oh, tu dia. Nak masak Maggi ke apa kalau lemak. Datang ni. Oh, ni. Hari boleh. Tu boleh buat gula kawah apa semua. Boleh kau. Sila Dun. Bang, masa jemput minum dulu. Tak minum apa air tadi. Masak aja. Bagus semuanya. Oh, bagus. Tak. Besar ini pada kemarin. Oi, jauh besar. Jauh beza. Besar banyak. Keren. Paling keren. Bukan besar sedikit, besarnya banyak. Ya. Oyu. Oh iya Pak, Oyo yang kemarin tu bukan, beda lagi. Bukan. Oyo Maulana. Terima kasih. Oyo apa namanya? Oyu ni banyak Ya banyak Oyo, kan sama dengan Oyo semua dia. Oh pindah lah dah minggu. Oh, besok pindah lagi. Hari ke besok lagi 1 hari. Oh, 1 hari lagi. Berarti di sini 2 hari. Dari sini, dari sini. Buat. Kerana sebab mesti dah ada orang. Sudah ada yang booking ya. Yang mana? Yang di sana hanya hotel aja yang kena gitu. Homestay tak bisa. Tidak apa-apa. Kalau dia kira satu rumah.
Kalau kamu mau bawa 10 orang pun sama, 2 orang pun sama. Okay. Itu saya tengok juga, tapi jadi satu pengalaman lah. Jadi pengalaman Nanti, ya. ke depannya saya dah tahu. Jangan kayak gitu lagi maksudnya. Bisa beli di apa namanya Agoda, tapi kita harus ada nomor HP ini. Kita telepon, cari tahu dulu video gimana. Ya. Daripada pesan duit dah. Okey. Kayaknya cuaca okey apa semua. Jadi kita dah order lah motor 3 biji. Macam biasa lah. Jom kita keluar pergi ronda cari makan. Let's go. Itu tayar front. Tayar. Okey, jom. Kau nak buat ni? Kau buat ni? Terima kasih. So kat sini kalau korang rasa macam malas nak jalan kaki kan, kau boleh sewa benda ni. Dia bukan sewa untuk main-main pusing-pusing tempat yang sama tak, tapi untuk korang sewa untuk ronda-ronda dekat pasar malam ni. Jadi tak ada lah penat jalan kaki kan, pasar malam ni jauh besar sama sana tu sampai sana tu. Malam ni kita layan bakso. Bakso. Tapi bakso kalau ada macam kumpul-kumpul ni sedap ni. Banyak. Kan? Ni mi bakso ayam. Ya, mana? Macam apa? Dah. Bakso sedap. Pesanannya mie bakso 3, pokoknya strawberry 1, mie sop ayam 1, bakso tok 1, mie bakso ayam 1, permen karet 1, mie lodeh 1, mie sari oren 1, dagingin 1. Ada telur bu? Aqua? Aqua ada? Ada ada beli ada. 100. Kita orang main belah dalam, kita belah luar ni menjadi kan. Beza dia kat sini ada yang moden lah, tapi yang lama tak ditinggalkan. Ada nombor ada. Banyak dia. Tak mau adik. Ayo semua dia. Ayo. Ambil. Jadi lah. Dapat lagi? Yang besar. Dia seronok. Dapat. Oh dapat. Banyak ada dapat tu. Aduh, ambil lah ikan ni dapat kat arah je. Dapat lagi? Tak ada?
dia hidup balik. Takut dia ni pula tu. Banyak-banyak pun kita tak ada tempat. Ember nak dek. Dapat banyak. Oh, tu satu je ada bawa balik kan. Yang lain ada lepas balik kan. Ada dua. Ada dua. Okey. Dia tak, kita rasa macam kita masuk acara kampung kan. Nak doa. Yang ni mau mana? Oh, puas hati. Main juga mah. Pandai kali pilih keromi. Nampak? Yang pegang lah. Okay, jom naik. Oh, klasik kan benda ni. Jom kita try. Oh yang tinggi-tinggi. Hari ini hari ketujuh kami di bumi Aceh dan menjadi kebiasaan dalam banyak-banyak hari kami kesana kemari akan ada satu hari yang kami akan berehat saja di rumah. Tapi sebelum tu kita kena shopping dulu bahan-bahan mentah untuk kita memasak. Sambil-sambil tu bolehlah kita tengok macam mana pasar bahan mentah kat Aceh ni. Jadi jom. Hai. Macam timing kita macam tak apa-apa ni je. Kita tunggu sikit-sikit ada lah. Ni lah kalau tu sakit. Ini apa? Semuanya ada pasar. Ini Taylor dia.
lah pasar dia. So kita beli udang sikit. So apa tu? Masak, buat masak-masak. Buat goreng-goreng. Goreng-goreng. Goreng bihun. Sambal-sambal ada. Ya. Sambal. Oh, bawang merah. Dah siap blend ni. Dah siap dah. Ni bawang putih tu kan. Bagi lagi satu lah. Lagi satu. Bawang. Kunyit dia. Ada kan yang Tauge dia makcik. Tauge habis. Tengah tengah. Bang tauge dia. Ada tauge. Tak kotak santan dia tu besar mana kan. Tu. Tuan. adik. Besar tu kotak santan. Apa? Ha? Rere tangan. Okey. Kita dah sampai Simpang 5 Grocery. Kita terlajak sikit tadi, jom. Tadi pasar tu klasik kan. Ni pasar ni pasar ni elok sikit. Nak pegang Mat? Dua amaran untuk tidak boleh merakam. Jadi kita masuk. Oh. Ni apa ni? Karapau. Apa ni? Pipau. Mana masak tu? Start aja punya ni grocery tu. Simpang 5 grocery ni kan. So dekat Aceh memang sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan makanan halal. Ni semua halal. Semua halal. Memang tak dinafikan. Cukup mudah untuk kita cari makanan halal. Semua halal. Dia tuna ada. Roti, buku nak beli ni. Nampak ada. Dia orang pecel tak tinggal tu. Pecel. Oh ni kari merah, masak putih, kari merah. Ketumbar ginseng, kunyit. Bumbu nasi minyak. Nasi minyak macam rempah dia lah ni. Kan, dah siap lah tu. Tinggal buat nasi je. Kita try beli ni. Ida harum bumbu nasi minyak lah. Kita buat dah nasi kan. Jadi nasi minyak. Mungkin sebab jenis beras dia kot. Kan? Ni dawat ni kilo kot kan? Kan? Lepas tu lah kita ambil saus-saus pun. Ni jom. Nasi saya buat nasi minyak, okey? Ini saus. Ni ya, tak mau. Apa? Durian. Durian sikit tu. Spesies siap. Balang kan. Bukan dia cantik lah. Bukan cantik. Dia puding sedang dibuat. Bapak menarik. Oh, tu dia puding dia. Sekejap. Kita ambil cordial. Fruit punch ni aneka buah. Saya ambil apa ni? Skop. Semua dah beli. Mari kita. Oh, tu ikan. Waduh, Tengok lah ni. Idea. waduh. Krim mana? Masuk. Krim durian kan? Dia pun. Boleh. Dia gerak balik jom. Beras nanti lah. Bawa beras. Lihat tu. Kuat dah weh. Ui, kuat. Balik kan, kita balik ke homestay untuk kita buat persiapan untuk makan malam. Itu kan tu video.
Nah. Nah. Ni aku punya. Dia marah, dia cabut bukan kereta. Bukanlah, bukan sini ya, salah. Tu dia cabut spare tu. Siap masakan kita. Masakan Malaysia, masakan Aceh. Keluar mana ni? Cuaca hujan, kita makan kat rumah kan. Bilis. Tu dia sambal. Tak tahu nak cik minyak kan. Minyak toge ni. Toge goreng. Boboiboy, angin, gempa. Boboiboy, angin. Minyak. Boboiboy, Betul ke tak? Ya, rasa ni. Jadi ni sajalah perkongsian untuk kali ini. Dalam video seterusnya aku akan kongsikan ke mana lagi tempat menarik yang kami kunjungi di Bandar Aceh ni. Jadi jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita sambung dalam video seterusnya. Assalamualaikum.